Kemudian yang keenam, dia panggil zakat ke atas harta, zakat ke atas emas atau perak perhiasan. Dia panggil zakatul hulli al-mubah. Emas dan perak ni asalnya kena zakat, tapi bila dia digunakan untuk perhiasan, maka tak wajib zakat lagi. Menurut majoriti para ulama, classically. Mazhab Syafi'i tak wajib. Hatta disebutlah matan tersuhur mazhab Syafi'i, matan Abi Suja', la zakata fil hulliyil mubah. Tidak ada zakat pada emas, pada perhiasan, merujuk pada emas dan perak lah, al-mubah yang harus. Maksudnya isi kita yang pakai emas tu tak wajib zakat. Dan itu juga pendapat mazhab lain macam Hambali, macam Maliki, ya. Hanafi kalau wajib apa, dan sebahagian Hambali kata tak wajib lah. Hatta Imam Nawawi rahimahullah, bila saya sendiri melihat akan perbahasan beliau dalam buku beliau Al-Majmu' secara panjang lebar dalam bab ni, emas dan perak perhiasan, walaupun beliau menghasankan, yakni mensahihkan hadis-hadis tentang zakat perhiasan ni, tapi bila dia melihat akan betapa ramainya ulama-ulama dahulu yang tidak mewajibkan, maka dia pun kata al-asah, yang paling sahih tidak wajib. Saya bila baca dia punya buku tu kan, saya berharap Imam Nawawi akan kata wajib zakat perhiasan ni. Tapi dia kerana memang majoriti bukan hanya ulama terkemudian, zaman sahabat Nabi pun majoriti sahabat Nabi tidak mewajibkan. Zaman tabi'in, majoriti tabi'in tidak mewajibkan. Tabi'in, dan begitulah seterusnya. Hatta ulama-ulama Syafi'i semua kata tidak wajib. Ya. Imam Syafi'i pun ada dua pendapat. Pendapat dia yang lama tidak wajib. Pendapat dia yang baru ada dua. Satu tak wajib, satu wajib. Dua-dua ada. Dalam Al-Um ada dan Al-Baiti ada. Ada pencanggahan lah hak baru. Jadi saya melihat secara meluah, nampak macam tak wajib lah. Pasal dia seumpama harta-harta yang lain. Bila kita guna, seumpama kata An-Nawawi, kain baju kita, mahal setara mana pun, banyak setara mana pun, tak kena zakat. Pasal dia pakai al-libas, ni al-markub ni, apa, tunggangan kita ataupun kenderaan kita. Haji ada kereta mahal-mahal kan, 300,000, 400,000, sejuta, ya. Ataupun rumah yang kita duduki, mana ada rumah puluh-puluh ribu lah ni, main 100,000 lah ke? Kalau kena zakat nanya tuan. Apa-apa sahaja yang disebut sebagai mu'adun lil isti'mal, mana kita guna, ya tak wajib zakat lah, ya. Kalau dulu majoriti kata tak wajib, segelintir lah kata wajib, tapi loan ni kita akan tengok memang majoriti kata wajib lah, ya. Emas perhiasan wajib zakat. Cuma mereka berbeza-beza meletakkan nisab saja. Macam negeri ya kan, lain-lain negeri, lain-lain nisab lah. Tapi tengoklah negeri masing-masing. Kita duduk di Selangor, kalau nak keluar, sedekah. Tapi tak wajib selagi tak cukup uruf. Selangor 800 gram rasa kot, Ustaz, betul tak? 800 gram rasanya. Cek kejap. Selangor 800 gram tak silap. Cek balik 800 tak? Betul tak? Betul kan? Tengok mana? Ni ni Mufti Selangor punya. Ada watak. Kadang uruf ini daripada Jabatan Mufti sendiri. Lama web dia muftisselangor.gov.my. Kadar uruf emas perhiasan negeri Selangor adalah kadar timbangan 800 gram. Betul lah ni dekat 800. Ana memang ingat 800 tu, cuma tak betul-betul sure. Ini diwartakan pada tahun 2018, baru Ustaz. Mana 10 tahun lepas? Betul tak? Hampir 10 tahun lepas. Betul lah tu. Ya. Simpan dah dia punya PDF ni. Baik. Itu zakat perhiasan. Pasal bila kita baca, kita yakinlah dengan hadis-hadis yang mewajibkan zakat perhiasan tu. Kita ada hadis Ummu Salamah, yang diriwayatkan Sunan Abi Daud. Kita ada hadis Aisyah, di mana Nabi memang wajib lah. Ummu Salamah isteri Nabi, dia ada pakai gelang lah daripada emas atau perak, ya. Jadi dia tanya, wajib tak? Nabi kata, kalau sampai nisab kamu bayar, maka dia sudah tidak dikira kanzun lagi. Aisyah pun sama, dia ada pakai ni lah, rantai ke gelang, ya.
dan dia pakai itu untuk Rasulullah, dan dia tanya wajib zakat tak, Nabi kata wajib. Ya. Dan antara hadis terkuat yang kata tak wajib tu dia panggil hadis Jabir. Yang dia akan dalam sebahagian kitab sunnah. Tapi hadis tu kalau ulama yang agak keras lah, Al-Baihaqi lah. Dia kata ada pun hadis yang diguna pakai oleh majoriti ulama kita dalam mengatakan zakat perhiasan tidak wajib ialah hadis Jabir, di mana dia kata hadis itu la aslalahu, tidak ada asal baginya. Mana hadis yang very weak lah kita kata. Ya. Dan dia bagi sedikit, bukan kecaman lah, macam amaran berat lah. Kalau kita guna hadis pun dia kata tak betul-betul pasti akan kesahihannya macam tu, maka kita juga boleh termasuk di kalangan orang-orang yang menggunakan hadis Nabi, di kalangan orang-orang yang mendusta. Dia macam trik sikit. Sebab itu pendapat yang kata wajib ni lebih rajih sebenarnya. Walaupun dulu-dulu kata tak wajib, belum ni kata wajib, tapi tak sebenarnya pendapat dulu lebih tepat berbanding pendapat kemudian. Ya. Atas law ni pun tuan-tuan, banyak kita ambil pendapat-pendapat baru yang minoriti. Yang mana majoriti dulu kata lain, kita kata lain. Selain daripada kemaslahatan, situasi semasa, kesesuaian, tapi kadang ada nas tu sendiri, di mana nas yang kita pilih hari ni sebenarnya lebih, dan pendapat tu lebih baiklah daripada pendapat yang telah sedia ada dulu. Ya. Of course lah kalau benda semata-mata ijtihad. Ya. Jadi nak tengok lagi tu fake lah. Fake ni dia boleh berubah. Yang tak boleh berubah ni benda qat'i aja. Ya. Okey, baik, itu yang kelima.